Sekarang ni viral satu restoran kat Indonesia yang dikenali sebagai Pagi Sore. Cerita dia pada 13 Mei, 6 rakyat Malaysia tiba di Jakarta dengan penerbangan awal pagi. Dalam keadaan penat tu, mereka singgahlah makan dekat restoran tu. Mereka pun pesanlah beberapa jenis lauk dan juga beberapa makanan dan bil dia lebih kurang RM907,000. Lepas makan, mereka pun bayarlah dekat kaunter. Kemudian mereka teruskan perjalanan ke Bandung menaiki kereta api laju Wush. 3 hari kemudian, pada 16 Mei lebih kurang, masa mereka nak check out hotel, tiba-tiba dimaklumkan bahawasanya muka mereka ni dah viral disebabkan apa? Tak bayar dekat restoran Pagi Sore tu. Persoalan je dekat sini, kalau betul lah tak bayar kan, kenapa staff tu tak tahan? Kenapa nak tunggu selepas 3 hari barulah viralkan kes tu kan? Lepas tu mana? Mana dia CCTV? Mana bukti transaksi sebelum muka mereka ni diviralkan satu Indonesia? Jadi orang marah lah kan. Dan yang lebih menariknya, waktu mereka bersembang-sembang tu, mereka adalah cakap konon-kononnya nak lari lah, tak nak bayar bil. Tapi sebenarnya bukanlah dia tak bayar pun, dia bayar. Dan mujurlah yang kena tuduh tu dia simpan segala rekod dan memang terbukti mereka bayar semua bil-bil tu lah. Lepas itu barulah restoran mengakui ada salah faham dan membuat permohonan maaf. Tapi masalahnya itulah, dah tercalar reputasi dan disebabkan perkara inilah nama dah tercemar dan sekarang ni semua orang duduk boykot restoran orang Malaysia lah terutamanya. Dan kita dalam media sosial ni jangan sampai menuduh melulu tanpa membuat sebarang semakan. Disebabkan satu kesilapan kecil ini, maka habis reputasi bisnes yang dibina bertahun-tahun ni hancur dalam satu malam dia. Jadi apa pendapat anda tentang isu ni? Cuba komen dekat bawah.